Ni Wan Acik nak berpantun. Silakan. 1, 2, 3. Dia labak, dia labu, teman kata driver itu ketangkai. Aku nak kamu je labu tak mati dan ngasai. Pada kita maalang. Lain nak lain. Nak lain. Seorang rendah masa hijau nanti layu terdalah layu. Tinggi rendah mata meninjau nanti lalu tak lalu. Oh nak lain. Nak lain. Nak lain satu lain. Satu lain. Tanpa tang kerimo kata nak tatan. Tanpa tang ati ribu sanduk tak makan. Oh sedih tu. Sedih. Pantun tu sedap. Bondoi sedih. Last satu lagi. Entah, dah banyak warna. Ada satu lagi tak? Ilah galak. Ada satu lagi. Rekuan induk utala. Wan. Last. Pantun. Sila mameh belum soal. Pagi panen belum puasa menyemua tengah laman. Jangan dulu. Sila mameh bantai suaso tak supo nak bantai longan. Allah ayat tu tak ada. Ada. Baiklah satu lagi. Okey. Terima kasih. Sama meh satu lagi. Macam mana? Sangat meh masak biji sangat meh sangat meh saya masak biji dalam nano. Sangat meh belayar Masak biji atas pati. Utang meh boleh kebayar, utang boleh ke bawah mati. Allah, hai pada kan pantun-pantun kita penuh nasihat. Ada satu lagi last. Tinggi bukit gunung bak buah keruduk tidak bunga labi. Dah dapat gunung betul yang bertuah, orang yang buruk tak berguna lain. Allah, hai sedih itu. Hai petang-petang ni ya. Emak ambil. Labah bukan sebarang labah seorang di atas bolu. Bukan sombah seorang sombah menyusun jari. Tu pantun saya tu. Selalu saya buat tu. Macamnya apa dia? Macam mana? Ayam turun 10, mesti seekor tinggal 9, di tangan lagi 10. Tak doa pada Tuhan. Allahu Rabbi, sadap sungguh seni berpantun ni ya. Duduk mari bawah buang. Dia pergi cantik cari lah juduan urut biar buang. Allah. Oh, kemah comel hotel belakang pantun tu. Okey, itulah dia pantun kita ya, pantun Melayu kita cukup berseni, cukup bermakna. Ada lagi? Okey. Nak pulang ke bagi dulang ada berpantai tidak. Nak pulang ke bagi pulang ada berantar tidak. Wah. Sudah lah tengok kan. Okey, dah. Terima kasih. Korang tunjuk. Lambat sikit awan. Ha? Lambat sikit. Bye. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.